Tiga cara salah korang pakai setting spray. First, macam ni. Second, you spray dekat brush and pakai eyeshadow. Yang ketiga, you spray dekat makeup sponge sampai lenjut and pakai dekat muka. So, I nak ajar korang cara pakai setting spray dengan betul. In this video, I akan pakai Dazzle Me Get a Grip Dewy Fix. Ni setting spray paling viral kat TikTok ni. Korang dah try belum? So, cara yang betul, you kena buat jarak macam ni tau. Jauh sikit supaya dia boleh cover satu muka. Mula-mula buat bentuk T dulu. Double and then buat bentuk X. Double. Macam basah-basah sikit and tunggu kering. Ni dah kering, instant dewy finishing. Nampak glowy sangat-sangat tapi tak melekit pun ni. Kita check dengan kain putih. Tampar. Tak ada transfer. Eyeshadow. Dab. Tak ada transfer. Benda ni murah je. Bawah RM20. Kalau tak try memang rugi sangat. Kalau nak beli boleh tekan beg kuning, okay?